Nama Allah dengan nama Tuhan. We never complicate 100%. This is kita design sendiri, kita buat sendiri. Kalau you kata sama, jenama Liana Rahman dengan jenama Hijabi Stahab hampir sama, you kena saman. Tak boleh adik, kita berniaga ni bersaing secara sihat. Rezeki masing-masing dik. Orang tu jual nasi lemak tepi jalan mungkin RM5. You jual dekat mall mungkin harga RM25. Isi rezeki masing-masing, tak semua orang mampu. Papa tak marah, Papa tak marah pun. Cuma Papa macam rasa dalam dunia ni tak boleh tu buat berkilat. Tak boleh tu buat kalau ibarat kata kau pergilah. Itu je. Kita nak bagi harga mampu milik. Kita tak tiru, tak ada apa-apa logo. Berbeza, shape berbeza. Ni berbeza, dalaman ni pun berbeza. Papa ni bukan Papa tak nak jual, tak. Papa nak bagi Papa punya mental ni tenang dulu. Tenang dulu. Dalam ni macam ni, dalam ni macam ni. Dalam ni pun brand Papa. Papa nak tenang dulu dia. Nampak tak ada brand Papa? AS. Tak ada pun Papa ambil brand-brand orang lain. Kenapa dia nak saman Papa? Korang sokong tak Papa? Cuba komen siapa yang sokong. Kita tak ada 100% sama. Sokong tak Papa? Korang sokong ke tak? Cuba komen. Sokong ke tak sokong? Sama ke dik? 100% ke sama? Bentuk ni sama tak? Korang yang bukan lawyer dah hantar dah. Konon-konon nak hantar LOD. Sama ke? Sama ke? 100%. Jawab. Magnet sama ke? Zip sama ke? Pencangkut sama ke? Ni sama ke? Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.